Assalamualaikum, Yok. Waalaikumsalam. Macam mana dengan logo baru kita, Yok? Lawa logo ni, Yong. Terbaik lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton baik di studio maupun di rumah. Saya Yong Labun dan sebelah saya Yop Labun. Nampak berseri sikit studio kita, Yop, dengan adanya logo baru kita ini. Betul tu, Yong. Baru semangat sikit nak berpodcast macam ni. Episod sebelum ini kita bincang tentang penyerahan anak Atok Chin kepada keluarga angkat Melayu. Sekarang kita sambung kisah itu, Yop. Okay, Yong. Setelah Atok Chin dan Atok Mahdi bersetuju berkenaan anak itu, maka Atok Mahdi pun balik semula ke rumahnya di seberang sungai sana. Atok Mahdi pulang ke rumah dengan hati yang berdebar-debar. Adakah isteri aku sanggup nak jaga anak Cina itu nanti di rumahnya ini? Kalau Mika lah, Yong, apa fikiran Mika dalam hal ni? Adakah Mika akan terima anak baru yang bukan dari darah daging sendiri ke dalam keluarga Mika? Kalau awak kan, Yop, awak terima je anak tu sebab awak suka budak, Yop. Lagi-lagi kalau bangsa lain ni memang awak suka, Yop. Bagusnya Mika ni, Yong. Mungkin itulah perasaan isteri Atok Mahdi bila tahu akan dapat anak angkat dari keturunan Cina. Lagipun anak-anak Atok Mahdi semua lelaki, Yong. Oh, ye ke? Selang 2-3 hari lepas tu, berangkatlah Atok Mahdi dengan isterinya ke seberang untuk sesi mengambil anak baru itu mereka itu. Apalah yang berlaku di rumah Atok Chin pada hari itu sebelum mereka sampaikan, Yop. Tak dapat nak bayangkan momen tu kan? Mesti adik-beradik anak Atok Chin tu peluk cium adik mereka buat kali terakhir sebelum keluarga baru itu datang mengambilnya. Rasanya macam itulah, Yong. Okey, Yop, teruskan cerita itu. Sampai Atok Mahdi dan isteri rumah Atok Chin, suasana suram terpancar dari wajah keluarga Cina kenalan Atok Mahdi. Atok Chin yang bekerja kampung, tiada pendapatan tetap, harus menunaikan janjinya pada Atok Mahdi untuk serahkan anaknya pada hari ini. Mungkin adik-beradik anak Atok berkata sesama mereka, bilalah kita akan bertemu semula adik kita itu, sayukan kan, Yong. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa, kini kasih itu berpindah ke tangan orang lain. Allah pilih Mak Mika duduk dalam keluarga Melayu. Itulah takdirnya, Yong, dan itulah jalan yang terbaik yang Allah susunkan untuk Mak dan juga keluarga kami semuanya. Syukur dan Alhamdulillah. Kita sambung kisah tadi, Yong. Silakan, Yop. Kita sambung momen tadi di mana penyerahan anak itu berlangsung di rumah Atok Chin. Isteri Atok Chin berbisik kepada isteri Atok Mahdi ketika nak serahkan anaknya. Jaga anak saya seperti anak sendiri, ya puan. Ada rezeki dapat saya berjumpa lagi dengan anak ini. Tapi kalau tak ada, saya reda dengan kehilangan zuriat saya ini, puan. Sebelum Atok Mahdi dan isteri pergi dengan anak itu, Atok Mahdi selitkan sedikit wang ke dalam poket baju Atok Chin sebagai tanda terima kasih. Dan selebihnya menjadi sejarah buat semua. Maka bermulalah kisah Mak di keluarga barunya di kampung Sungai Keli Hutan Melintang Perak. Kita merancang dan Allah merancang dan Allah sebaik-baik perancang. Sekali pandang kita rasa kesian dengan anak itu, tapi bila fikir balik, bertuahnya Mak Mika diberikan kepada keluarga Melayu itu kan. Betul, Yong, inilah takdir Allah yang maha merancang. Emak telah diberikan pada orang yang tepat dan dapat masuk Islam secara fitrah dengan keluarga angkat itu. Setelah anak itu dibawa balik ke rumah Atok Mahdi, maka keluarga Atok Chin pun meneruskan kehidupan seperti biasa, iaitu sebuah kehidupan seadanya saja. Seronok dengar cerita Mak Mika ni, Yop. Mungkin kita boleh sambung kisah ini dalam episod akan datang. InsyaAllah, Yong. Jadi itu kita tunggu dalam episod seterusnya kisah Mak Yop ni. Kepada semua, stay tune dan jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.